Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mak Jasa. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini saya bersama saudara Mak Zaza yang mengatakan tadi ada kelima dengan saudara Ketua Umar Zaman. Maknanya kau sama lah. Wan Mak Saman. Kau Mak Saman ni. Dengan Ibrahim. Ya, betul. Tak, kita orang punca dia macam mana? Dia Cik Wahidah. Dia seorang guru. Dia tahu pasal sesuatu apa. Tak rahsialah Wan Mak Saman. Sikit-sikit lah. Ada sikit lah. Wan Mak Saman siapa sebenarnya? Bekas Menteri Besar Kedah. Dia tu siapa? Bawah dia siapa? Ada kena-mengena kita orang? Ada daripada susu galau Wan Mak Zin, cucu kepada Wan Mak Saman. Maknanya kita orang ada keturunan lah. Ada. Tapi yang ini kan nikah ni kenalah sebab dia sedara dengan Tok. Wan Mak Zin, Tok Tanjana Panawan lah. Dia punya tu. Cucu kepada Wan Mak Saman. Maknanya kita ada darah pahlawan lah. Ada. Okey. Terima kasih di atas penerangan. Maknanya kita kena. Kita kena. Dia tak silapnya. Suami pun ada kena-mengena. Adik-beradik Wan Mak Saman kahwin dengan keluarga ni Datuk Ngah Ibrahim. Cik Wahidah ni kerja cikgu apa? Cikgu apa? Apa kerjaan cikgu apa? Cikgu geografi. Geografi. Sejarah. Maknanya memang tahu bab sejarah yang berlaku. Patutlah pandai bab-bab ni macam kita. Kita kira-kira wang ke. Itu yang kita tahu. Okeylah. Maknanya kita kena gali lagi. Kena ambil tahu lagi. Apa yang terjadi. Dia tak ambil. Ini adalah salah satu waris juga. Okeylah. Kita akan cuba menyelami. Dia senggap sebab dia pun nak tahu kisah. Okeylah. Nanti kita akan tahu lagi dan kita akan suka-suka untuk melihat susun salah silah keluarga. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita taruh selalu.